Abah rindu sangat masa kau kecil-kecil dulu. Nakal. Tapi comel. Mak kamu pula suka masak untuk kamu semua. Mak masak memang sedap. Kadang-kadang lah. Kalau kamu semua tengok video ni, maknanya Abah dah tak ada di dunia ini. Harta Abah tak banyak, tapi Abah dah bagi-bagikan ikut sepatutnya. Jangan persoalkan. Dan Abah tak mahu kamu semua bergaduh pasal harta Abah. Sebab itu, Abah dah tentukan wasi kepada harta Abah ni. Abah dah uruskan di BSN. Abang tu anak lelaki sulung. Tanggungjawab abang untuk jaga adik-adik semua. Faham kan? Rezeki itu takkan habis kalau kita redha. Abah buat semua ni sebab Abah sayangkan kamu semua. Abah nak mudahkan urusan kamu. InsyaAllah, dengan BSN, semua okey.